Hai anak-anak, jangan lupa subscribe. Terima kasih. Like dan subscribe. Subscribe to my channel. Kebahagiaan memberi. Tindakan prihatin membawa kebahagiaan. Di sebuah kejiranan yang ceria dan penuh kasih sayang, tinggal seorang budak lelaki bernama Radi. Radi sangat suka menolong orang lain dan suka menjalin hubungan dengan semua orang. Dia percaya bahawa dengan memberi dan mengambil berat terhadap orang lain, dia boleh membawa perubahan bermakna. Pada suatu hari yang cerah, Radi melihat beberapa jiran yang sudah berusia kelihatan sunyi dan keseorangan. Dia mahu mengubah keadaan itu. Lalu, dia merancang untuk mengadakan satu pertemuan istimewa khas untuk mereka. Radi ingin meraihkan kebijaksanaan mereka dan menghargai segala jasa mereka kepada komuniti. Para jiran sangat gembira dijemput ke acara yang dianjurkan oleh Radi pada hari kerajaan itu. Mereka berasa teruja dapat meluangkan masa bersama-sama dan menikmati hidangan makanan yang lazat. Radi telah menyediakan pelbagai acara seperti permainan, muzik dan juga persembahan bakat. Para jiran menunjukkan bakat mereka dan merasa dihargai oleh semua. Pusat komuniti dipenuhi dengan gelak ketawa dan suasana yang meriah. Mereka berasa gembira dapat mengambil bahagian pada hari yang istimewa itu. Namun, semasa acara sedang berlangsung, Radi menyedari bahawa ada antara jirannya yang memerlukan bantuan dalam keperluan harian. Dia tidak sanggup melihat mereka berjuang sendirian. Jadi, bersama rakan-rakannya, Radi menubuhkan satu kumpulan yang dinamakan Jiran Prihatin. Mereka mengumpul makanan, pakaian dan barangan keperluan harian. Seluruh komuniti turut serta membantu. Mereka menyediakan pek bantuan dan menghantarnya kepada jiran-jiran yang memerlukan. Keikhlasan dan kasih sayang yang dimasukkan dalam setiap pek membuatkan penerimanya berasa istimewa dan dihargai. Namun, semangat memberi itu tidak terhenti di situ. Komuniti terus berkumpul untuk makan bersama, berkebun dan meraihkan pelbagai acara istimewa. Visi Radi tentang sebuah komuniti yang erat dan saling mengambil berat akhirnya menjadi kenyataan. Dari masa ke masa, kejiranan itu menjadi semakin kukuh dan bersatu. Kebaikan hati Radi menyentuh jiwa setiap orang yang ditemuinya. Dia menunjukkan bahawa setiap tindakan kebaikan walaupun kecil boleh membawa kesan yang besar dan bermakna untuk orang lain. Dan begitulah kisah Radi dalam mengambil berat yang telah menginspirasi orang di merata tempat. Cerita ini membuktikan bahawa dengan menjadi prihatin dan saling berkongsi, kita mampu mencipta sebuah dunia yang penuh dengan kasih sayang, kebaikan dan semangat kejiranan yang kuat. Selesai.